Ha-ha. Tak ada air. Dia ada. Mana air dia ni? Yang mangkuk ni. Tiba dah tak tahan nak tu. Sisi tak ada air. Okay, dekat sini dia ada wifi self-service machine. So untuk korang yang tak ada wifi, tak ada line bila sampai je airport, pakai je ni. Just scan kita punya pasport dan dia akan keluarkan password dan username. So sekarang kita orang tengah duduk tunggu. Tu dia. Datang China naik BYD. So excited. Kita orang dah sampai hotel. Terima kasih kepada abang BYD Fakir. Kereta dia sangat syok. Sangat syok kereta dia. Kita dekat Raymond Hotel nampak. Dia berpusing sendiri guys. Macam nak masuk? Kita baru nak tidur guys. Baru nak tidur. Dan kita orang dapat bilik paling tinggi. Okay, apa perasaan anda? Agak ngantuk sebenarnya. Dah tidur. Dan kita dah expect benda ni. The moment of truth. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Oh. Okey lah. RM98. Kita orang bukannya duduk dalam hotel pun. Oh. Oi, okey lah. City view. City view. Dia kecil tapi okey lah. Faham tak? Sebab kita orang pun memang tak akan duduk dekat dalam hotel. Kita orang akan keluar balik. So, what's the point of getting yourself a expensive hotel if you're not in a hotel? Ni? Nampak? Weh, dah jam! Wah, Chengdudong Railway Station. Kenapa kena cakap macam tu lah? Okay. I mean bro. Macam Putrajaya. Aduh, Putrajaya ni. Dah. Okay dah. Jangan kawan banyak yang kita orang baru settle book Didi. Book Didi. Kerana Didi tak premium. Awas. Semalam tak ada. Semalam premium 200 yuan ya, berharga RM120. Mantap. Kita naik BYD. Sedap BYD. Ini besar-besar weh kita dia. Bila nak ambil gambar saya ya? Seluruh orang tu datang. Okay. Setelah menempuh 1 jam, kita orang sampai di ancient city of China. So kita nak pergi makan nasi setelah kita orang tak makan seharian daripada pagi. So let's go. Nak ni potato dia. So let's go guys. Kita nak pergi melahap. Ni rasa macam kau tengah dekat Cameron tau. Ya, cuaca dia sangat sejuk. Sangat. Ni, opah pun baru sampai. Sama dengan cakap kami baru sampai wah. Tak longkang dia. Ni mixture dia. This is so nice. What is it again? Milo tea? Yes, rice tea. Rice tea. Rasa Milo. You can eat rice. Macam mana perasaan dah minum teh Milo? Rasa macam Milo yang tak dikacau. Unbelievable. Lelok. Adik. Kau jatuh ke? Ni masjid dekat area ni. Tapi no entry. Kenapa pesan no entry? depan masjid ni kita makan dekat kedai mi Chinzeng. Yes. Sebab dah ada tulis halal. Lepas tu water. Tolong guys, I'm so excited. Macam, kau faham tak? Macam daging dia besar. Lepas tu besar. Lepas tu korang makan nasi. Lepas tu Melayu, korang nak masak kat sini ya. Like, sedap gila. Tengok tu. Alah, keras weh. Boleh ni, water rafting. Keadaan masjid dekat area Ancient City.
Cantik masjid dia. Ni. Kat atas tu dia tulis Allah Muhammad. Perempuan belakang ni. Ibas sikit perut. Ya, minum air lemonade. Itu first day period one. Tengok, air lemonade. Air lemonade Cina. Sini merata. Sama lah macam kita kan. Sini saja tempat ni besar. Tengok. Tempat ni besar. Milkshake merata. Rakam. Belakang. Singgah dekat belah atas ni. Tengok sini ada satu kafe and boleh minum teh kat sini. Lepas tu baru perasan kita orang dah malam. Oh! Nampak ada pasang LED tepi ni. Kalau korang nampak Nampak kita ni. mata yang cantik tau. Tapi daripada kamera tak cantik sangat. Mata cantik. Cantik sangat. Yang tak kat gambar apa tu? Yang? Tak kat gambar apa? Ni patung. Ni patung. Geraklah. Alah. Wah, ada duit lah. Boleh bagi duit kat dia. Ini dia cakap boleh takat gambar, boleh tengok tapi jangan pegang. Lepas aku check ni apa benda? Ni maksud dia tempat duduk kucing. Comel. Ada ekor ni. Ini pun comel kan? Comelnya dia. Bukan. Ni mak dia panggil ni. Mak dia marah. Cepat. Kau tak kedek lagi. Mak kau dah marah dah. Ni tempat petang tadi yang kita orang datang. Tengok malam dia penuh macam mana. Yeah. 2 is 10 over 10. Best of all. Tangkap gambar awal-awal tadi. Ya, ha. Oh, cantik ni. Yang orang nak tengok. Cantik. English barrier betul ya. Yang kan menu tak boleh makan. Rupanya menu tak ada apa. Ni kentang. Nampak menyerukan ha. Kentang dia letak apa serbuk. Ya, abang ni siap pakai bunganya. Biba, kita belanja dia gelang jade. Terima kasih. Gelang jade over. Gelang jade tak ada macam ni. Seshe. Mariam, Seshe Mariam. Can I have the bag? That's my bag. Yeah. Ya, beli RM18 dapat kotak. Mariam. Mana? Kamu datang mana dekat depan. Area sini, depan masjid. Promote.